petang ni kalau kita tak nak ambil masa panjang jadi Sebentar sikit saya kenalkan diri saya dulu. Saya Inspektor Muhammad Aizat bin Muhammad Syufi'i. Sekarang saya di bahagian KDNKA IPD Damwangi. Sebelum ni saya ada experience dalam JSDN, bahagian JSDN selama 9 tahun. Tangan amat penting kerana ia menentukan kejayaan operasi. Okay. Tanpa komunikasi yang jelas dan pantas. Apakah saluran komunikasi yang digunakan dalam jabatan sesuatu jenayah narkotik? Wala. Kita pakai channel kita sendiri. Tak apa salah semasa hendak melakukan operasi. kami. Jadi pada pandangan tuan, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk memperkukuh sistem komunikasi? Memperkukuhkan teknologi komunikasi meningkatkan latihan. Siap dibiarkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak juga kembali tuan kepada Tuan Ahmad Zainal dan tuan-tuan semua kerana sudi interview saya. Terima kasih banyak.